Apakah makna qazak? Qazak ini ialah kita mencukur sebahagian kepala kita. Dan sebahagian lagi kita tinggalkan tidak cukup. Itu panggil qazak. Qazak ini kalau tidak meniru orang kafir, makruh. Kalau kita jadikan ikutan kerana yang orang kafir itu buat, haram. Okey? Qazak. Nabi sebut dalam hadis, illa kukullah au turkukullah. Au kama qala. Kalau kamu nak cukur, cukur semua. Kalau nak tinggalkan, jangan cukur separuh-separuh gitu. Tapi beberapa orang mufti mutaakhirin fatwa, jika kita nipiskan dengan ketam nipis, hukumnya belum qazak. Qazak ini mencukur. Faham? Cukur. Ijab. Faham lagi? Banyakkan yang buat tu buat lain-lain. Lain dulu lain, kita buka rambut jadi lain. Ni lain bahan pisah. Itu qazak yang dilarang syarak.